Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okay, ni je video pendek saja. So ada viewer tanya tentang button yang ketiga dekat kunci ni. 1, 2, 3 Yang 4 ni alarm lah, semua tahu kan. So yang ni dia kata dia tekan tak ada apa-apa kan. So macam nak guna dia, okay, apa function dia. So sebenarnya benda ni, function ni, button ni dia guna bila kita jauh daripada kereta. So someone nak buka, nak ambil barang kan, untuk ambilkan barang untuk kita. So kita boleh tekan button ni tanpa bagi dikunci So kita saya sudah lock. So kalau nak gunakan button ni, tekan dia dalam masa 2 saat tau, bukan sekali je. Okay. So dia sekarang dah terbuka unlock. Okay. So distance tu saya tak tahu berapa jarak dia. Rasa jarak sekarang ni mencukupi lah. Okay. So sekarang kita boleh pergi dalam masa 20 saat. So kalau dalam 20 saat kita tak buka, dia akan auto lock balik semula. So kita tutup sekejap. So nanti dia akan lock balik. Nampak So dia dah lock sebab tak ada, kita tak buka So saya tekan lagi. Okay. So kita hanya boleh buka boot saja, yang lain tak buka tau. So dia tak boleh buka yang lain. Okay. So kita dah boleh buka. Bila kita lepaskan, dia akan lock, tak boleh buka. So sekarang saya boleh buka balik semula sebab kunci dengan saya kan. So biasanya saya letak kunci saya jauh daripada diri saya. Okay. Saya letak kat sini. Bisa buka. Tak boleh sebab kunci tak ada dekat dengan saya. So biasanya kalau dekat dengan kita, memang boleh buka je kan, at any time. So yes, itu je lah penerangannya. So kalau tak ada kunci, kita tak boleh buka, kecuali someone tekankan dia selama 2 saat dari tempat lain. Okay.